Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada channel saya. Hari ini saya ada satu buah cerita yang saya dapatkan daripada negara Rusia. Okey, sebelum kita ke konten hari ini, marilah kita bersama-sama selawat terlebih dahulu dan sentiasa kita istighfar agar kita dirahmati Allah semua. Okey, kita intro dahulu. Okey, ceritanya macam ni. Pada satu petang ni, ada seorang budak sekolah ni, kita bagi nama budak sekolah ni Modric lah. Modric ala balik sekolah ni, ia tunggulah dekat panti Abah sebab ia balik sekolah gaya dengan Abah. Ia berjalan kaki lah daripada sekolah ia ke panti Abah tu. Jalan-jalan sampai kat panti Abah tu, kita nampak satu orang budak kecil ni yang berpakaian lusuh, rambut dia sterik, berpakaian lusuh, pakai seluar sekolah. Baju dia tu macam kotor, macam orang tak mandi bahaya-hari. Modric pun tengok budak tu sebab budak tu tengok pergi Rolex. Untuk pengetahuan awak, Rolex ni adalah satu buah sepucuk pistol yang digunakan untuk kita melakukan perbuatan menembak lah. Modric pun gila kat budak tu. Dia pun tanya, awak dapat mana Rolex ni? Berarti budak tu pun tak kisah banyak, ia pun ambil Rolex ni. Dia pun terus bagi kepada Modric. Modric kaju lah, apa ni? Lepas Modric pergi yang Rolex tu, budak tu pun terus unggah lagi pada panti Abah tu. Modric pun pelik, apa budak ni bagi Rolex ni kat aku. Modric pun balik-balik Rolex tu, nampak macam comel lah muka Rolex ni kan pistol zaman dulu yang dia gunakan masa pergi kan. Dia pun tunggu berapa pun mari. Dia pun ambil Rolex tu berepek dia. Dia pun balik rumah lah. Sampainya kat rumah tu, dia pun balik-balik. Dia pun buka lah tempat isi peluru tu. Dia tengok macam tak ada peluru pun. Jadi dia pun berfikir dapat satu idea yang benar lah. Dia nak gunakan satu manik untuk dia letak ke dalam salah satu peluru Rolex tu. Sebab Rolex tu ada 6 buah peluru seperti yang kita tahu kan, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara bulat atas kan. Ini letak satu manik pada salah satu Rolex tu. Jadi dia nak main dengan saya untuk esok tu. Okey, keesokan harinya dia macam ni. Modric ni ambil lah Rolex ni buat lebih sekolah dia sekali dengan manik tu. Manik tu dia pakai putih je padahal. Dia pun pergi sekolah. Sampai je sekolah tu, belajarlah macam biasa. Sampailah waktu petang. Waktu petang ni, Modric ni adalah 4 orang kawan dia. Kita bagi nama kawan dia Messi, Ronaldo, Kakak dan siapa segalanya? Rooney lah. Okey. Dia pun panggil saya. Sekmu main lah. Kita duduk belakang kelas ni. Aku ada benda nak tunjuk kepada sekmu ni. Saya pun mari. Dia pun tengok tebet ni lah Rolex Rusia. Gapa dia Rolex Rusia? Saya pun tanya. Masa pelik ke? Rolex Rusia ni yang ia adalah satu permainan yang di mana kita akan letak ke peluru dalam pistol Rolex Rusia tu dan kita akan tembak kat kepala kita gini. Dan sesiapa yang akan nak tembak akan kalah dalam permainan tu. Saya berkejut. Apanya permainan lagu tu? Mau dapat mana pistol ni? Saya tanya pistol ni aku dapat ada seorang budak masa aku pada sekolah kemarin. Ada budak ni wui kat aku. Budak tu pun lari. Aku pelik kenapa budak tu lari. Okey, gini. Gana kalau kita main Rolex Rusia ni. Saya kata main kan mau ada ke peluru? Mana ada peluru? Modric pun kata gini, kita janganlah pakai peluru. Lama ke mati jadi kipolih pula ke apa. Kita pakai manik. Aku bawa manik putih kita main tau. Lepas tu kat saya pun rasa boleh ke moga balik sekolah petang ke ada masa terluar sikit kat main lah. Jadi saya pun membuat satu bola atas, duduk atas latar, buat satu bola atas dan bermula dengan saya yang pertama, Messi ambil
pistol Rolex tu, Rolex Rusia tu, dia pun ambil lah money hot Modric video. Pun ambil money tu buka dalam pistol tu, dia pun shuffle Rolex hot motor tu kan, dia shuffle dia pun apa panggil tu lekat pistol, jadi mesti pistol lah. Dia pun ambil pistol tu, dia pun tak sini, dia pun tembak, dia tarik piju pistol tu. Dia pun Messi rasa lega lah sebab tak bunyi kan, maknanya dia menang lah. Orang kedua kakak buat pistol tu pun tu awal tak bunyi, maknanya kakak menang. Orang ketiga Ronaldo pun buat juga. Ronaldo tengok tangan kesal ke takut moga 2 kali tak bunyi, kali ketiga mungkin bunyi lah. Dia pun juga buat slow gitu. Lepas tu kan dia pun tembak, boom, tak bunyi. Rupanya ya bunyi kejut pong gitu. Rupanya Modric buat ya bunyi suara pong gitu. Kejut lah, marah Ronaldo kata, apa mak gini kejut apa. Dekat suka lah saya. Kata tak, orang seterusnya kita namakan apa seorang kan, Rooney kan. Rooney pun nak buat. Lepas tu kat Modric pun halik, biar aku dulu lah, takut gapa jadi gapa. Rooney janganlah, tak usah lah. Dia pun berebut kan, berebut aku dulu mung dulu. Tiba-tiba Rolex tu pun jatuh, boom, jatuh ke bawah. Jatuh apa panggil, dia kan duduk atas lantai kan. Jadi masa dia nak berebut tu, jatuh lah Rolex tu. Setibanya dia jatuh ke bawah tu Rolex tu aktif tak suara pom ni. Dah Indo betul main kuat lah, macam bunyi pistol betul. Dia pun tengok alah ke dinding kan, bekas lubang yang di mana daripada pucuk pistol tu. Dia pun kejut, mu pakai pistol betul ke? Bunyi tanya, mana saya mau tengok. Aku sedih ke Messi manik tu serubuh dari dia pun siapa sendiri. Mana ada aku pakai pistol betul. Bila dengar je lagu tu, saya panik, kejut. Kerana kalau pistol ni tembak dulu mesti mati. Modric kata tu lah kata sebab kita berebut Rooney tak ada kan. Jadi kak pada tu kak masa saya Modric dengan kawan-kawan dia cemas kan, Modric pun terpandai dekat pintu kelas dia. Kenapa ada budak kemarin ni kacak lagu ni. Yang peliknya perkataan hak budak tu kacak Modric saja hak nampak, Modric saja hak dengar. Budak ni kata gini, sayangnya kalau duk tambah sore lagi hak mati sebagai Rolex Rusia pemain nego ni. Budak tu pun lepas yang kecek lagu tu, budak pun tu dia berpaling muka dia pun lagi. Modric pun tengok, Modric pun gila kat kelas tu enggak. Dia lepas dah dia buka pintu pula. Lepas dah dia sampai kat pintu kat budak ngitar tu, dia pun tengok luar kosong, tak ada orang. Jadi kak saya pernah bapa muna tiba-tiba bonggar ni. Modric berkata, budak mari yang ui Rolex ni kat aku ke pemain nego ni kat aku mari kan. Aku nampak je kat pintu tu, dia kacak sesuatu dengan aku. Mu tak dengar, aku mu tak nampak kau. Dengar kacak nampak mana ada. Kita 5 orang je belakang ni. Kita balik sekolah ke mana ada orang dia, kita 5 orang je. Mana cakap mu tak dengar. Jadi situasi tu menjadi pertanyaan, persoalan dari diri Modric dan kawan-kawan dia, yang di mana Modric nampak orang tu, saya tak nampak. Modric dengar orang tu kacak, saya tak dengar. Jadi macam itulah cerita je. Tamat dah sudah. Okey, menarik ke cerita hari ni. Cerita je ringkas je, tak panjang mana. Cuma dia misteri seorang budak yang di mana budak tu bagi pistol ke Modric baik orang sekolah main saja. Tiba-tiba pistol tu ada peluru, padahal Modric sendiri ke Messi ada apa panggil tu, manik tu. Jadi macam tu lah ceritanya. Okey, sebelum awak tinggalkan video ni, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe dan saya Putra. Assalamualaikum.